Anak susah nak fokus semasa belajar. Time belajar tu, termenung aja, susah je nak faham kan. Kita yang mengajar ni pun tengok dia menganga aja nak hadam apa yang dia tengah belajar. Ini mungkin disebabkan oleh kekurangan omega 3 dan juga DHA dalam nutrisi pemakanan harian mereka. Especially untuk anak-anak yang jenis tak suka makan ikan. That's why ibu bapa memang kena sediakan suplemen minyak ikan seperti Go Kids DHA ni untuk melengkapkan keperluan DHA dan omega 3 untuk anak-anak. So jangan risau, anak-anak mesti suka punya. Satu, sebab bentuk dia ni bentuk ikan. Nampak? Bentuk ikan. Satu, bentuk dia ikan. So budak-budak memang menarik lah untuk diorang makan kan. Dalam dia ni memang ada minyak ikan, tapi bila makan tak ada rasa hanyir dan dia ada rasa oren. So budak-budak sama ada boleh kunyah aja benda ni sebab dia chewable, ataupun untuk budak-budak yang lebih muda seperti 2 ke 4 tahun ataupun lagi muda daripada 2 tahun, boleh patahkan, boleh letak dekat sudu dan suap, ataupun boleh letak dekat makanan diorang ataupun minuman diorang. Setiap soft gel ada 500 mg fish oil dan 350 mg DHA, which is banyak sebenarnya untuk menyokong pertumbuhan otak, mata dan saraf yang sihat. Dan sebenarnya baik juga untuk anak-anak yang ada eczema sebab omega 3 ni dia adalah anti radang. Jangan risau, ada kelulusan KKM, harga dia pun tak mahal mana pun. Boleh check dekat beg kuning di bawah.